pandai sangat untuk edit ya. Untuk edit video ni biar nampak lagi cantik lah. Itu je masalah aku sekarang. Masih lagi belajar ya. Itu yang kalau korang tengok video aku, color grading dia cik bertukar-tukar je kan. Sebenarnya aku tengah mencari tune ya. Color grading mana yang sesuai lah, yang seronok mata aku tengok lah. Itu kadang-kadang lebih hijau macam tu lah. Jadi mungkin aku akan cuba color grading yang natural lah ya. Apa yang aku nampak, itulah yang korang nampak. Aku rasa itu better lah ya. Cuma dari segi video tak nampak menarik sangat lah kalau macam tu ya. Kalau boleh sebenarnya aku nak buat video ni, dia punya mood dia tu macam movie tau, macam movie. Jadi kalau korang ada yang mahir cara nak edit video guna CapCut tolong komen, nanti aku PM. Aku nak belajar ya. Aku nak belajar macam mana nak main dengan color ya, dengan color ni. Kejap lagi kita akan sampai dekat Bukit Echeng ya. RNR yang telah lama kami tak singgah ya. Bukan dilupakan, cuma lama tak singgah ya. Wah, ini ramai dia orang keluar ni. Ramai ni ya. Ramai orang OA keluar hari ni. Oh iyalah, hari gaji kan. Hari gaji, minggu gaji orang kata, minggu gaji.